Pandai pelalang paja. Okey, tu cara pelalang. Woi! Le pandang pelang dah. Nyak puang tu. Malah pelalang ni keciang kang lah. Ku bersilek tau dia. Tekitu ang ilan me ku nah. Ndak sembarang-barang gitu ketu senang dia. Nyu calik nak. Tuang baik we ku gitu nah. Melangkah ang gitu nah le tau dia. Ai, kuah. Tu lang kampek tu malah pelalang ku lang kampek tau dia. Meraman ni ambil malu nagari senang ke ku mah. Kalak empat dia. Kadang dah heran cari anak-anak kini. Pelalang orang pelalang lah wak you zaman you. Pada do silo shopping ina dan. Filosofingnya. Pelalang tu sama melangkah nah. Itulah bersilek sebenarnya. Ndak menjujuk-jujuk saja. Zaman lah berubah kini. Hei Allah. Dia kok pala pelalang dia nak. Sahalah dia mah. Lai dia lah pelalang dia mah. Cuma dia tradisi lama nak dia tinggal dia. Kumo dia lalang dia. Dan adik nak ditinggal dan caru nak ditinggal dia. Orang lah pelalang wak pelalang lah. Dan KCM menjujuk tu semua langkah hampir. Dijujuk dia lu melangkah dia. Sambil melangkah mainnya tuduk. Hei alah. Yulah zaman bertukar sesaduan lah. Sebanyak zaman api ko nak tentu salah lah. Arandai hilang. Indang hilang. Silek hilang. Jangan kau menyagu apa tradisi awak. Kalau apa ini misuit siapa? Fikirlah. Anak si pasan dalam rimbu, tibu di rimbu digolek-golek batang. Tradisi baru alah tibu, tradisi lama alah hilang. Alah. Dulu kadiku nak dua pe rami kau masjid, rami kau surau bulan puasa. Kini pai astar asmara terawih. Hei. Rami cuki. Kaki dikuruk surang-surang. Kayak main lah. Tantulah ayang-ayang. Adik. Aku tanpa dirimu tidak bisa hidup. Apa? Amak angka sawah menyunggi-nyunggiang. Surang-surang. Pandailah bayang-ayang. Anda api pun. Onda. Hei, boleh berkuria. Dan kadang ramai kan anak-anak kini kah? Boleh tak itu boleh modern. Tapi jangan ditinggal agama. Jangan ditinggal adik tradisi. Kau sana kau banyak kok paiden. Ande. Nak rang. Dulu deh enggak. Kau surau dulu nak Sambil mengaji pulang kau surau terbuat je langkah cie. 2 sampai langkah 1000. Putus haji dan kini aku tak bisa hidup tanpamu. Galau mama. Alai, cirik. Tantu juga galau. Berkuriah. Hei. Panjang dia ngecek Mai hari amak curang-curang kan? Sudahlah. Iden kini umpama burung. Jika kata bang ande sayolah senti. Kau. Dia lah lama dia mencari gua. Lama dia mencari gua. Mengang mencari den.
Nak belajar silat aku. Ha? Dia silat ang? Yo aku. Tak ada guna silat lah. Dan tu ang je silat ah. Cuba bayar aku dak. Nan cek dia pamah deh ni aku. Nyampang dia babini dengku tu ah. Import dan bercakap ni bini dengku. Import dia tak kesanduk aku. Kemarin kami lak aku. Jual dia gelen, dia ada ilan. Itu. Apa mai? Untuk melak-elak pisang rabah tu ya. Itu nah. Melak-elak tangkai sapu cak ang. Yo. Sebenarnya cak dan kecek kang. Dan kok itu kecek ada singgong dan. Ha? Aku. Andang nak ada singgong dan dang. Ang cuma duit tu gunung nak duit lebih itu gunung tu tang. Ha? Ikut kepandaian bukan sembarang kepandaian yang kecek kang. Ha? Aku mah jago tadi sekitu. Indak janjang kayu di kapiang lai tahu dang. Aku nak beraja, you nak beraja. Lai nak berajang. Jadi. Dia nak belajar nama aku. Rencak. Dan tu salut dan kini zaman lah baik kembang. Alah maju. Tak ada nak niu adik tradisiku deh. Kok you nak lekol serius sang. Nama you beraja tu ada timbang terima dia. Sabuk ka maang. Sarek nyodok. Banang pincono. Banang cono. Kacu. Biasa kacu kecilnya. Nan biasanya orang kain putih nak. Dia minta kain hitam. Kain hitam tu saha tu nah. Semua ayam hitam. Itu sen ada dulu nak deh. Kau ndak taluk ang bau beko baraja sen dulu. Tengah celeh. Ameh dua ameh. Itu nak untuk den sebenar dulu. Itu tu timbang tarimu tu sebenar pengajian. Ikut tu khusus untuk ang nah. Kalau you nak sebenar baraja ang you sana pandai capek pandai alang koti sarek tu. Tapi ku ndak adu amaang. Harus bisu berajang beko, bisunya balik tu kali deh. Sabuk kamaan tu duk. Nak baca jaleh hang. Iku menjaga tradisi awak. Lah. Sabuk kamaan deh. Amaan jando nak. Kok si Basin tengah hari dengan kuadu orang menyambut-nyambut dengan sialan baca den tengah hari juga. Enggak bagai salah orang. Orang nang kena baca awak salah baca ngalah orang. Anak tu lah. Gambar kini hari dum balik le nak tekana nak ke rumah. Aku lah lapar paruk rum makan bagai. Mandai ke rumah. Mak aku lah melalai tadi nak nampak-nampak batang hidung dah. Ande siku mak situ mak. Siku mak kiro piku tu tapan waktu you di siku dan ang ke mak je tadi. Yo. Melala dak tekana di hari dah. Aku lah putih cek mata dan dak terlitak pusing ang tu. Lepas kan ni tadi mak. Ini kan ke mak kah? Tadi dia nak dan cakap orang tadi. Itu saya kelabirang bercakap mengengek pulang. Bercakap je orang mengengek pulang. Yo dia sama rasa taruh dan dia nak belajar silat mak. Apa dosa kelaki? Lelaki. Kelaki mengadu pulang. Dia gitu yang mak dan tadi sebuah orang bangku sini tadi ya. Terus saja guru tolong ada guru cakap. Dia belajar silat kan mak. Angkong mang aja silat dan jalan-jalan selang kita kan. Aduh kat sini tu entah ku siapa mau doanya orang cek. Atau angkong mana masuk dia tadi? Di ujungnya mak duduk kat rumah kayu ni mak. Angkok ke guru ke orang cari-cari bana orang lah jalan orang tu pandai adu ke pandainya atau indak. Nyok. Jangan sah-sah baguru siang. Nyampe juru saya mak. Kicik inyo nak do ke tu. Tu dia cuba aja kayaknya rumah. Terserah dia lah. Kemang-kemang ke baguru. Serahang lah. Kalau salah dia je mak dia pergi duduk ni je lu. Sareknya bah? Sarek bisa dia di kudian je. Banyaklah nah. Sarek tu. Yo tu cik tadi saya tak banyak mana dah. Bila la sudah mesti baru sarek gin je. Ya apa jalan lah guru anda lu. Duduk je mak. Baiklah. Terima kasih mak. Ranggayat malah kula nampak dia anak dan kau menyambik ke guru. Jalih kula guru ciknya. Dan kok nyampang gara-gara gaya aku ah. Dia namping pungguang gaya aku ke Sudan. Deh, salah menggunjang deh, enggak. Tentu din sali kula. Ulang kadi lah mu sakatik. Ampek jurus.
Hai. Hai. Kucing. Silik harimau. Silik langkah tiga. Anaknya minta pajar. Nagihnya. Kan? Dan tiga mendinggaman. Manga, ba kecak maang. Boleh dah mak dan kau? Lah boleh? Lai. Cak mana dah. Kini kok you nak beraja silik ang. Tegak sekolah. Ngak sekolah. Lelok maduk ang kasinan. Kasinan nama maduk. Dah, kalau dah. Lain mah, engkau lain ke mah. Kini, ceng kalah. Bayar encik. Karih pajar mah. Kau bayar dan? Tapi kau sudah yang bayar tadi. Hah? Tapi kau sudah yang bayar. Apa lu kecek dan? Hei deh pajar agak mah. Tekan sepuluh. Tekan. Dia nak pakar-karan ah? Dia nak pakar-karan. Hah? Judi nak pakar-karan. Mas kau. Isang. Bahan. Tu bagai kok teliang Mariang. Sakit dia, sakit. Perja silik patah Mariang ni nyo. Seselik. Mana mungkin ciku berja silik dia nak dulu orang nak ciku berja silik, baba silik je mai beraja je dah lai. Antar dan pe angkuang dulu lah. Antar dan kining. Yo. Teliang di nyo mah. Ada kicik kan jambang kini silik mah ang no nang pakak mata. Ini nama dia tu dia. Manyo guru ang dau. Manyo angkuang dau. Cuma. Yo manyo kan niak lah namanya tunjuk le le. Cuma ada panduan saja mak. Terus nama. Ayo nanti yang skor deh. Dia ada sampai menurutnya. Gara-gara cerita nak terima dia nang ada dekor dah. Woi, ang pengan anak deh. Makan mbak. Merah-merahnya dia mah. Nyu dia ni lampang-lampang ni tidak tangga je dia nak. Oh, nak terima dah anak dia ada dekor dah. Tolong diam di sini cek lah. Anak sini yang kau diajar, kuyu dan guru dan lampang. Kini abang yang terada, ibu kemari laki-laki jantan satu dan tampung, indak janjang kayu dan kapiang, anak niyo, kemari. Ayolah bagak ayah, namulah selera ya. Akan dah jantan di rumah dia satu. Mentang-mentang dan jandu, mentang-mentang tak ada jantan di rumah dia. Akan dah itu. Akhirnya dia bertanya kang, kau yo pandai meraja selik. Saya guru ang, di mang meraja. Anak mau pe guru nang dong. Saya guru dia sinan tanya lah. Dan kok jantan sinan nak dendaram sinan mah, kui kudanya membayar. Dan nama pegondok kerambi tuki lah. Oh, itu nama jurusan. Itu nama guru ya, jadi nama pe guru nang. Asal tahu deh. Aku jurus kedua kan. Tahu ke mah? Sah sinan dah. Sok santiang lah jurus tu ya. Ada. Jurus dan cek lah ya. Pulang kaki gua mah, mendapu ke balik ni mendapu lah kan dia nak. Oh, itu jurusan ya. Itu lengkap ketiku nah. Aduh, cik lain tak tahu ang jurusan nak. Jurus kumangu nak mau kan? Tahu deh. Ku caro jurus kumangu tak tahu ang doang. Kau tahu sinan dia jurus dia satu Mana kata orang guru ang do dia nak melatih dia nak ajar ilmu ke guru ang do nah. Senior dengko kah? Tanya guru ang do, si Aden tanya ke guru ang do. Jadilah.
otak itu dia adalah jurus andalan yang cari seorang. Hah? Coba keluar dulu sandok. Aduh jurus limo kan. Dia itu jurus tersembunyi dia seorang.